Nyen cukup laga suasana kanal lah di Leiden. Jalan-jalan pergi tepi lah orangnya. Kau minggu orang tengah tu ada juga tak apa lah. Tapi rumah ni kuk mame-mame. Nyo kahek ku je lah dari stasiun ni dia kena teruk kena. Nyo kamu rumpuk. Rus museum. Tu rumah. Nya rumah je tang. Angin yang lebih puluk ni jalan. Nak pancuri ni. Pancuri sana but. Nya motor dia puluk tu no. Kahek ke. Aku putul dia tengok. Yang punya nak urung apung jogging lagi ada ulang padang je ah. Nyu utangnya no pada pu to po. Tak kau belum aku mangar belum tu no. Mojak cuci le. Minta rumah kena juga dia dekat sini. Nyantangnya. Nombor 60 tu juga. Kau tu guys. Nyan. Nai tulis biar kaya tina. Ya baca lah. Senok. Urunnya betul le. Jadi akhir dia hai kerja kumpul tina rumah tina. Ni baju. Rumah ni sudah lantai lah. Lewo. Cara je ha. Ipeng tanya aku Aceh tadi. Dua kampung minta rumah ikut. Mungkin terinspirasi dari bukan penayung lah. Mungkin part tinggal penayung je. Aku tak lah. Mudah-mudahan lah. Jadi ni aku mau tengok. Nak ketupat. Jadi ni kajak Belanda lah. Kapio Leiden kajak. Dia lagi lonjak tepat juga no. Aku wait je kahek aku wait. Aku tanya mau tidur na itu ke tino. Aku tanya mbak apa kena fe. Apa kena lah. Lagi ya pariwisata wak kan. Itu ke tino. Mungkin sengaja dikaburkan sejarah seolah-olah hantum na je pada Haji Syawai dosen tino. Liwo dari bukan dari Aceh dari Indonesia. Ibu kena yang ajar lom ji. Ibu gah Hawaii tetap tu Aceh dia jika Islam kaji ketengku lewat raya tengku putih. Teruk kena menteri balik agama teruk ji. Tidih lepas dumbuh anu kai tanam saham. Urang tanya lebih kub bangai je kub ngut. Datai na urang ngaku ro tengku juga gijuk juga ni. Nak ke tinggal. Mana je lain anak talah lu di Jawa ni. Aceh anak rahum je. Jika kekah ni nak apa. Jadi kesimpulan ni umur senok kau rumpuk ino kaji betul Institute for the Netherlands bahasa Belanda ni tak salah bahasa. Jadi alamat je boleh aku butuh alamat je najak nyampak betul yang Ravensburg Ravensburg jap baca lah Ravensburg Straat atau Jalan Ravensburg nombor 60 meter anda nombor 60 tu dia merumpuk dulu apa penting dari tempat yang tajak ke dia juga dia juga tempat merumpuk Leiden Central alias bagaimana stasiun utama Leiden menolong aku weh putar-putar tak tayang itu ritan kepala lah yang empahnya nak merumpuk je nak anu je malah nak anu je tak tarik macam aku tapong ke lepu ni pengen tanya macam mana wo kena mangai-mangai dia ni nah guys jadi kesimpulannya tak cak orangnya mek tampil awak tanya je pengelit le Belanda saya kena kafe jauh Aceh dia tang kacareng ni pak ni nangu ni je Kami yang je bukti no weng dangin tu nyuah namu bupung namu pung bata caraya kenapa jo boleh main punti dia 4 kilo je tu ni kamu no tetelan gimana dia lagi yang pilihan University Leiden ya tu je hana ada baca
Melaka tu. Tapi kesimpulan je, rumah je ni kecoh sebagai bahagian dari kampus Universiti Leiden, salah satu universitas tertua di Belanda Natalah le. Alian rumah je kai juga sebagai Institute for the Nederlandse Taal. Yang Natalah lun tanah di Bahata. Jadi institut untuk bahasa Belanda. Ya nak cocok tagang. Nah, nampak dah protes. Memang bak tu ada protes. Tengok hana dusun tidur ni tu. Paling jauh dah Melayu dia. Jauh Belanda lagi tu. Tak lain titik tu. Mana pilih huli. Kamera kat habis. Apa ke bateri kat habis. Memori je anak apa ke. Ya, habis-habis satu dia. Nyan lemur je. Ya. Khabar ya. Nyan macam katik. Baik pengilih nak kat wewek lah. Nak urus lain je tak tamu orang lah. Urusnya tak kalah pakai barang tempat je. Tempat dapur je. Rumah tempat je. Kan? Itu mulai je pun. Itu mulai di Aceh ke lah. Orang Aceh pun murah je. Malah orang minggu berem tu. Murah dah jalan ni. Yang nak orang jogging tu. Badan piju. Tak jogging tu. Lagi kek kat tumbun. Jogging juga. Apa ke dah. Pajar 5 kuah tu. Okey. Aktif lah. Ipa pesawat lah. Itu yang baru dah jauh. Amsterdam Schiphol dia kan. Kok dah tepak patah Belanda. Dah rukung dia berapa. Lagi aja rayu je. Okey weh. Ambil kat dua kat komentar bila ke. Seandainya tino mentang apa dah pegang. Tajuk sobat samtun ti 1 kilo turo. Tajuk PU. Dah serah lah. Nyo mana. Okey, sekian laporan dari Netherlands, dari Leiden, Belanda. Assalamualaikum.